Okey, untuk perkongsian kali ini, kita nak selami satu data yang terus terang agak mengejutkan. Data dari satu tinjauan industri pelancongan kat Malaysia. Dan kalau anda seorang ejen pelancongan, saya rasa apa yang kita akan bincangkan ni betul-betul penting, mungkin akan menentukan hala tuju bisnes anda. Lebih-lebih lagi dengan ledakan AI sekarang ni. Jadi tinjauan ni bukan main-main tau. Tujuannya sangat jelas. Nak tahu kedudukan sebenar industri kita. Bukan versi yang sedap didengar tu, tapi realiti. Jadi bersedia sebab apa yang kita akan tengok ni adalah satu gambaran yang jujur yang mungkin tak semua orang selesa nak dengar tentang keadaan industri pelancongan kita hari ini. Dan keputusannya, wow. Sejujurnya memang sangat mengejutkan. Tinjauan ini melibatkan 127 ejen pelancongan dari Malaysia dan hasilnya tu bukan setakat mengejutkan tapi agak membimbangkan. Jom kita tengok data dia. Okey, tengok carta donat ni. Inilah pecahan utama dari tinjauan tu. Kita nampak ada 3 kumpulan utama kan? Merah 41%, oranye 37% dan yang biru tu kecil je, cuma 4%. Nombor-nombor ni sendiri dah cukup untuk buat kita risau. Jom kita bedah siasat satu-satu. Apa sebenarnya maksud semua ni? Baiklah, kita akan pecahkan data ni sekarang. Kita akan tengok setiap kumpulan ni satu persatu. Kita nak faham kat mana kedudukan diorang, apa cabaran diorang dan kenapa pembahagian ni penting sangat, terutamanya dalam dunia AI sekarang. Okey, jom kita mula dengan kumpulan yang paling besar, kumpulan merah. Mereka ni dilabelkan sebagai pembekal pengangkutan. Dan saya nak anda betul-betul beri perhatian sebab kategori ni adalah tempat yang paling bahaya untuk bisnes anda berada sekarang. Ya, 41%. Cuba bayangkan, kalau kita kumpulkan 10 ejen pelancongan dalam satu bilik, 4 daripada mereka jatuh dalam kategori paling berisiko ni. Ini bukan lagi masalah kecil-kecilan tau. Ini masalah besar, satu isu sistemik dalam industri kita. Jadi, kenapa bahaya sangat? Okey, ciri-ciri kumpulan ni macam ni. Bisnes mereka fokus pada pengangkutan, mereka jual balik package standard orang lain. Mereka cuma tunggu orang WhatsApp tanya, lepas tu buat quotation secara manual dan copy-paste je itinerary. Nampak tak corak dia? Masalahnya, semua kerja-kerja ni bukan sahaja boleh diambil alih oleh AI, tapi ia pasti akan diambil alih. AI boleh buat semua ni lagi cepat, lagi cekap dan lagi murah. Dan saya nak tegaskan satu benda, ini bukan serangan peribadi ya. Ini adalah kira-kira, ini matematik. Kita bukan kritik orangnya, tapi kita analisis model bisnes tu. Dan dari segi matematik bisnes, model macam ni memang betul-betul berada di landasan utama untuk digantikan dengan automasi. Itu je. Okey, seterusnya kita beralih ke kumpulan kedua terbesar, kumpulan oranye, broker atau orang tengah. Mereka ni pula macam tersepit kat tengah-tengah. Tak berapa lama tapi tak juga baru. Kedudukan macam ni pun sangat terdedah, sangat rapuh. Dan ada 37% ejen dalam kategori ni. Cuba kita campurkan dengan kumpulan pertama tadi, 41 tambah 37, itu dah 78%. Bayangkan, hampir 8 daripada setiap 10 ejen dalam industri kita berada dalam kedudukan yang sangat-sangat terdedah. Ini serius, ini amat membimbangkan. Jadi, apa kelemahan model broker ni? Mereka bergantung pada ejen lain untuk dapat kerja, pendapatan diorang cuma dari markup. Network supplier pun mungkin dah lapuk, admin semua buat manual dan asyik bersaing pasal harga. Masalah utama kat sini ialah peranan orang tengah tu sendiri. AI sekarang ni tengah bina jambatan digital yang terus sambungkan pembekal dengan pelanggan. Jadi, peranan orang tengah ni makin lama makin tak relevan. Dan kata-kata ni memang tepat. Orang tengah takkan selamat dalam gelombang automasi, tapi pencipta, creators akan selamat. Sejarah dah banyak kali buktikan, bila ada teknologi baru, peranan orang tengah mesti akan terganggu. Yang akan terus maju adalah mereka yang mencipta nilai baru, yang unik, bukan yang sekadar jadi penghubung. Akhirnya, kita sampai ke kumpulan ketiga. Kumpulan yang biru tu. Kumpulan yang paling kecil, tapi percayalah, yang paling penting. Inilah dia, inboundpreneur. Mereka ni adalah model bisnes yang kita semua patut contohi. Kumpulan yang dah bersedia untuk masa depan. Hanya 4%. 4. Fikirkan sekejap. Sementara dekat 80% industri berada dalam risiko tinggi, hanya secebis kecil je yang betul-betul bersedia. Ini tunjukkan betapa langka, betapa eksklusif dan betapa berharganya model bisnes yang diorang amalkan. Jadi, apa yang buat diorang ni special sangat? Jom kita tengok. 1, diorang bina identiti sendiri. Bukan lagi sekadar nama kat quotation, tapi satu jenama yang orang percaya. 2, diorang cipta produk pelancongan yang asli, yang original.
Diorang tak jual pakej orang. Diorang reka pengalaman unik. Contohnya, macam lawatan fotografi makanan di Penang atau kem kembara alam semula jadi untuk keluarga. Nampak tak? Benda tu unik. Ketiga, diorang dah guna AI untuk automasi quotation dan buat content marketing. Ini bagi diorang masa untuk jadi lebih kreatif. Dan yang paling penting, diorang berfikir secara global. Pelanggan datang dari merata dunia, bukan harap dari grup WhatsApp je. Ringkasnya, diorang yang memimpin pasaran, bukan setakat tunggu dan bertindak balas. Perbandingan ni tunjukkan perbezaan cara fikir yang sangat ketara. Model lama, jual jadual perjalanan. Model baru, cipta harta intelek. Model lama, fikir pasal laluan bas, laluan pengangkutan. Model baru, fikir pasal pengalaman. Model lama, bergantung pada grup WhatsApp. Model baru, bina jenama yang dikenali. Ini bukan perubahan kecil, ini satu anjakan pemikiran yang besar. Okey, sekarang kita dah faham pasal 3 kumpulan ni. Jom kita bincang pula apa maksud semua ni untuk masa depan. Mana satu masalah sebenar dan kat mana pula peluangnya? Jadi, apa masalah sebenar dia? Ramai orang mungkin akan salahkan pasaran atau kata persaingan sengit sangat. Tapi sebenarnya, itu bukan puncanya. Masalah sebenar dia lebih mendalam. Dia datang dari dalam. Inilah dia. Inilah kesimpulan paling penting. Model bisnes tu sendiri dah rosak, dah lapuk. Dan yang paling penting, ia tak dibina untuk dunia AI. Bila hampir 80% industri guna model yang sama, yang terdedah pada automasi, masalahnya bukan lagi pada ejen tu, tapi pada model yang diguna pakai. Itu puncanya. Tapi, dalam setiap masalah, dalam setiap krisis, mesti ada peluang. Dan bila pasaran berubah macam ni, ia akan sentiasa melahirkan juara-juara baru. Inilah masanya. Inilah peluangnya. Bagi mereka yang berjaya berubah ke model inboundpreneur ni, ganjarannya sangat besar. Cuba bayangkan sekejap, anda boleh cipta pengalaman baru tanpa had, jual ke seluruh dunia, otomatiskan operasi bisnes anda dan kembangkan syarikat tanpa perlu tambah ramai staf. Anda akan jadi raja dalam niche anda sendiri dan dapat semua permintaan yang datang dari AI. Best kan? Baiklah, kita dah sampai ke penghujungnya. Dan kesimpulan ni bukan sekadar perkongsian maklumat ya. Ini adalah satu panggilan, satu pilihan peribadi yang setiap ejen pelancongan kena buat. Mesej utamanya mudah je. Duduk diam dan tak buat apa-apa dah bukan satu pilihan lagi. Dengar sini. AI tak akan hapuskan ejen pelancongan, tapi AI akan hapuskan ejen pelancongan yang tradisional. Jadi berubah, transformasi, itu bukan lagi pilihan. Itu adalah soal untuk terus hidup. Soal survival. Jadi, semuanya berakhir dengan satu soalan mudah yang saya tujukan terus kepada anda. Lepas dah tengok semua data ni, lepas dah faham 3 kumpulan ni, anda sendiri kena putuskan. Anda nak jadi yang mana satu? Nak kekal jadi pembekal pengangkutan? Atau broker? Ataupun anda nak jadi seorang inboundpreneur? Pilihan tu di tangan anda.